Hak ni dia cerita, surat ni cerita dulu, kita tengok cerita dia panjang sikit tu. Tuan surat ni dia kata saya ni duk bekerja memotong getah kalau kelata termenoreh. Ada duk kerja memotong, potong dia tu kerak-kerak tu potong. Kena kat dia. Segi lurah dah. Potong makna kerak. Lepas itu dak kerak ana. Dak, menoreh. Nak ngerti menoreh ada turis. Sedang itu. Dia panggil menoreh. Kalau tu dia baca memotong. Apa memotong? Motong getah. Oh, ya kerak itu motong getah. Bahasa dia tak faham. Kalau orang biasa duk pergi mari ya faham lah. Tahu kata ke sini kecek memotong. Ke sana kecek menoreh. Tapi kalau kita perhati arti dekat kot dia sikit. Nah, yang menoreh asal tengok turis dah. Turis sini itu lah. Kalau potong kerak. Tak apalah. Kalau orang apa kita faham dah sebut memotong nah. Kita panggil tu tempat kita. Seorang kata dia duk bekerja memotong di kampungnya Bekak tu. Bekak Natawi tu kata dia. Berhaperalah dengan kampung orang. Dia tulis lagu ni siang. Kena dak mana ni? Ni siang gu malam lagu ni. Di kampung orang siang. Di mana-mana pun kampung siang, tak kan ni siang juga ni. Oh, tak kena tulis. Kalau betul dia kena tulis dengan apa? Sin, ya, alif, mim. Bahasa saya kata sayam, gitu tak? Sayam dengan mo ke dengan ngo? Mo sayam. Kata kita apa tak orang siang. Ni tak kerti bahasa. Orang siam. Gitu kena tulis. Kalau tulis dengan ngo siang, gu malam. Tu. Apa? Kalau nak kira dah. Itu dia. Kita duk apa? Di kampung, dekat kampung Resia kata dia. Maka jalan nak masuk pergi ke beret saya tu kata dia. Ada kedai menjual babi bakar. Ya apa dia? Tak itu kan? Begitu tak jual aja bakar. Aja makan dia. Gitu. Hanya jalan tu saja ya boleh masuk. Jalan tu jalan lain tak ada lagi maknanya gitulah. Tempat saya nak tanya kata adakah asak-asak dan bau-bau babi itu? Adakah asak-asak dan bau-bau babi itu? Apakah hukum? Kok mana gitu? Kalau tanya lah, apakah hukum asak-asak dan bau-bau babi itu? Yang apa ni? Terkena kali. Terkena di apa dia tu di pakaian kita. Ada apa asal dia payah masuk dalam asar. Ada gapo. Terlalu asak lekar. Paling tanah hidup tak ada masalah. Tak ada makan hidup asak. Awak itu. Dan termasuk dalam hidung ni banyak dah ni. Termasuk dalam hidung. Kita pun seru. Sedap weh. Bang dah wangi-wangi. Nak tanya najis ke tidak? Ya, suka ada asap. Ya kalau ada dia tu lain sikit. Ya asap ni terkadang kalau suka ada asap kita lalu tu dia jadi pun jenis wak kita dah. Lekat di kita ada lekat bau. Ni panggil asar, bukan ain. Yang tak boleh tu ain. Lekat tepat sini. Dia panggil ain. Ni dak. Asap ni masalah rupa asar. Itu dia. Susah juga tak. Apalagi pula kita dalam darurah jalan lalu di atas kita. Bahkan apa dia? Bahkan ya kadang-kadang umum berluar kita lalu kat jalan pada mangsa basah-basah mengecik jalan raya syarat dikira maaf kerana payah nak jaga, payah nak beringat. Lepas tu jenis air mengecik-mengecik gitu. Ni asak sekadar asak ya.